So guys, Sony SM6, nama penuh dia pun aku sendiri tak ingat sebab nama Sony punya produk ni is like very confusing. But not gonna lie, aku dah pakai Sony punya headphone ni hampir dekat 3 minggu dah. Dan aku dah kata korang semua apa ni NKBHD cakap lah dalam video dia is like literally what I went through lah. And aku boleh kata memang puas hati gila. So mari aku cerita apa yang best pasal Sony SM6 ni. Jom. First sekali dari segi design, aku boleh kata korang semua daripada orang yang menggunakan SM4 pindah ke SM6, memang rasa dia punya feeling, dia punya design memang jauh lebih premium daripada model sebelum ni. Material dia solid tapi ringan, bila pakai lama tak rasa sakit kepala atau dekat telinga tu. Earpads dia pun guna vegan leather yang lembut gila, rasa macam bantal lah kat sini. Headband dia pun fleksibel, senang adjust ikut bentuk kepala je. Satu benda yang aku rasa ramai orang akan suka pasal SM6 ni sekarang, dia dah boleh lipat macam kau tengok ni. Lipat macam ni, lagi kecil. Itu yang best. Kalau compare dengan SM5 sebelum ni, tak boleh lipat. It is straight macam tu. Itu yang benda yang ramai orang gila turn off atau orang kata jadi deal breaker untuk SM5 tu disebabkan tak boleh lipat. But now SM6, benda tu bukan lagi masalah kat sini. Dan lagi satu plus point kat sini, dia punya casing ni jenis magnetic tau. Dia tak ada pakai zip dah macam dulu, and nak masuk pun simple, just masuk and kata pump. Settle. Aku nak buat sebab ambil masa sikit, but it is pretty small, ringan dan mudah nak bawa ke mana-mana. Walaupun selalunya kalau aku travel aku tak bawa casing ni, tapi it's a plus point lah untuk orang yang nak beli spend duit dekat benda macam ni, betul tak? Untuk kawalan ni pula aku rasa dia orang did a good job lah dari segi orang kata differentiate lah macam mana nak tahu belah kiri belah kanan. Lepas tu dia punya power button sekarang pun lebih besar. Dulu kecil kan, dia macam kita pun tak tahu mana satu ANC, mana satu sekarang power button. Sekarang kita boleh nampak dekat sini, dia boleh differentiate, ada lubang 3.5, dia punya power button pun lebih besar. Dan bila tekan pun rasa clicky dan rasa sedap lah. Lepas tu ada button ANC dia, ANC dia juga ambient kat sini. Lepas tu dekat belah kanan ni pula ada Type C punya lubang. And it is well rounded lah untuk segi design tu, very solid. Dan aku suka dia punya bentuk, reka bentuk dekat sini. Dan yang paling power kat sini dia ada 12 mikrofon. Kalau nak compare dengan SM5 yang hanya ada 8 sahaja, dan mikrofon ni adalah digunakan untuk ANC. So untuk call dan noise cancellation memang lagi sharp lah kat sini, dan semua diproses guna chip baru Sony, itu Sony QN3. So kiranya chip ni adalah otak utama yang buat noise cancellation dia jadi makin padu kalau nak compare dengan model sebelum ni. By the way, SM5 dengan SM4 dia punya chip lebih kurang je. So SM6 ni dia punya chip memang betul-betul baru. So memang korang akan rasa lah perbezaan yang agak ketara daripada SM4 ke SM6 ni. Dan of course mestilah korang tanya macam mana sound quality dia, betul lah kat sini. Sound quality dia serius macam ada bini konsert lah dalam kepala korang tu. Bass dia punchy tapi tak over sangat. Mix dia clean, high dia pun memang crispy gila. Detail itu yang buat beza. Kau boleh dengar layer dalam lagu, semua instrumen pun jelas gila kat sini. Kalau korang pecinta lagu, korang suka dengar lagu tu, yes, aku memang sangat-sangat recommend SM6 ni untuk korang semua. Serius, korang akan puas hati ni kalau korang beli headphone ni. Lagi kalau korang pakai iPhone lah, mungkin korang should consider AirPods Max. But hey, aku pakai iPhone enggak? Now, let's talk about dia punya ANC lah. Tadi aku cerita pasal ANC kan. So macam mana dia punya active noise cancellation? Padu tak padu kat sini? Aku dah try dalam semua suasana yang bising. Tepi jalan, dekat LRT, tekan je ANC, terus sunyi, rasa macam dekat dalam bubble sendiri lah kat sini. Tapi aku rasa benda yang sangat underrated pasal headphone ni lagi satu dah dia punya transparency mode. Dulu transparency mode, kalau kau pakai ambient lah orang kata kan, kau pakai kau tekan, dia bunyi macam kau dengar suara orang lain macam robotik lah. But now, bila kata on fungsi ni, bunyi dia lebih macam natural. Kau rasa dengar lagu tapi di same time bunyi sekeliling kau still bunyi macam natural. Dia tak adalah bunyi macam macam bunyi robotik kan. So that's something yang orang tak akan perasan, but I feel it very nice lah kat sini. Dan lagi satu untuk ANC dia, dulu ANC dekat SM4 bila kau tekan dia macam ada vacuum kat telinga. Kau rasa macam telinga kau kena tarik awak. Dia kau pakai lama tak apa, tapi lama kau rasa lah macam dia punya telinga kau kena tarik. Tapi dengan SM6 ni benda tu tak wujud dah awak. Kau tengok ANC ke ambient ke, telinga kau tak rasa macam ada vacuum. Tapi tahu-tahu tak ada bunyi sekeliling. Kau dengar lagu kau je. Even suara kau sendiri pun kau tak dengar. So ANC dia memang padu, but at the same time dia did improvement lah dari segi vacuum. Aku tak tahu dia panggil apa kat sini dari segi bila kau pakai headphone, bila kata ANC dia macam vacuum tu lah. So tu benda yang Sony did a good job lah kat sini. Dan satu benda aku perasan lagi, dia punya clarity tu hampir setanding dengan AirPods Max, which is antara yang the best lah untuk clarity punya headphone ni. Dan of course kalau korang beli headphone ni, korang kena download apps dia, iaitu Sony Sound Connect. Apps ni bagi aku very user friendly
Cuma kadang-kadang tu agak annoying tak navigate through disebabkan terlalu banyak sangat option kat sini. But hear me out. Dekat sini korang boleh ubah dia punya EQ, equalizer, tukar level ambient dan few mode menarik macam cinema mode, background music mode, semua adjust ikut suasana je. Lepas tu korang juga boleh simpan profile sendiri. So kalau kau suka dengan lagu bass lebih tinggi, korang boleh setting ikut telinga korang sendiri kat sini lah. Macam aku sendiri, aku pun ada setting aku punya custom equalizer dan aku sendiri pun tak tahu sebab aku ni buka audiophile, I just like yang mana sedap-sedap lah kan. So ikutlah korang punya profile macam mana kat sini. So dari segi customizability tu aku rasa Sony Sound Connect ni really did a good job lah untuk korang customize korang punya SM6 ni. Now aku banyak puji pasal headphone ni. Yes, memang best, but dia ada kekurangan yang bagi aku tak besar sangat lah. Just minor kekurangan. First kali, benda yang aku tak berkenan pasal headphone ni lah kan, dia punya earpads. Earpads saya masih selesa nak pakai, tapi disebabkan kita duduk kat Malaysia, tambah lagi sekarang ni tengah panas, musim panas, kau pergi gym ke, kau jalan-jalan ke, telinga kau akan start berpeluh. Dan masalah dengan dia punya earpads ni, dia lambat sikit untuk serap peluh. So bila kau pakai lama-lama, peluh tu ada kat sini, dia jadi macam melekit-lekit lah kat sini. So something yang aku tak berkenan sangat. Yang aku suka kat AirPods Max, kalau compare dengan AirPods Max lah kan, dia punya ear cups ni atau benda earpads ni, dia jenis macam cushion lah. So bila kau kena sikit basah ke apa, dia cepat serap. Kalau compare dengan SM6 ni, dia lambat sikit. But don't worry, dia memang serap. Cuma dia ambil masa yang lama sikit lah compare dengan AirPods Max yang jenis pakai cushion tu. Cushion kan jenis yang macam, dia punya material yang lebih kepada macam mana, kain sikit lah. Kalau compare dengan ini, dia lebih kepada leathery sikit lah. So that's something yang korang kena ambil tahu lah. Untuk yang kedua pula ada dia punya touch control. Touch control dia, bagi aku dia berfungsi dengan betul dengan aku. Kadang-kadang tu cuma kadang-kadang kau nak turunkan volume, dia pergi pause. Kau nak naikkan volume, dia berturunkan volume. Dia macam tak sensitif sangat. Tapi bila kau dah terbiasa, it is something yang kau akan terbiasa lah kat sini. Just awal-awal tu mungkin macam aku ni tak minat dengan touch control, so I definitely use it. But sometimes tu bila macam kau nak orang kata quick pause, pak-pak main lah, it's useful, but itu benda yang aku tak berkenan sangat lah. Dan yang ketiga, disebabkan Sony hantar aku headphone ni, aku tak boleh nak komplain lah kan. Tapi kalau korang yang nak beli, harga dia tak murah. Untuk satu headphone ni saja, harga dia starting dengan RM2,099. Jauh lebih mahal daripada starting price untuk SM5 dulu yang RM1,700 ke RM1,800 je. Sekarang dah dekat RM2,000. So it is something yang kau kena fikir banyak lah sebab harga dia tak murah kat sini kan. Tapi bila kau tengok performance, build quality dan audio quality dia, aku rasa it's still worth it lah kalau korang yang tengah mencari headphone yang premium tu kat sini. So sebagai kesimpulan dekat sini, SM6 ni still bagi aku memegang tahta lah the ANC King untuk tahun ni. Yes, ada lagi banyak brand lain, but kalau korang consumer yang normie yang biasa-biasa, this is probably the best one in the market lah sebenarnya kat korang semua aku kata awal. Kalau korang travel banyak, kerja remote, suka layan muzik dengan immersive, ini salah satu headphone yang terbaik lah kalau kau nak beli sekarang ni. Kalau korang yang pakai SM5 pula yang tak urgent nak pakai headphone baru, it's not really worth the upgrade. But kalau korang pakai SM4 macam aku, ini memang upgrade yang aku rasa memang korang akan puas hati. So SM4 tu is still a good headphone, but bila kau compare dengan SM6 ni, memang rasalah langit dengan bumi dia kat sini kan. Dah berapa tahun kan kat sini. By the way, kalau korang yang nak try out dia punya headphone ni dekat Sony punya center ataupun Sony punya kedai, korang patut try lagu ni, Don't Stop Me Now by Queen. Audio dia, sedap sih music dia. So dia kata korang, dia punya clarity, dia punya bass, instrumental dia memang clear gila kat sini. Kalau korang boleh dapat high res punya audio, lagi sedap kat sini. Baik, go try it out kalau korang ada masa nak test tu. So itu saja aku punya review untuk Sony SM6 ni. It's a not really long review. Aku ni bukan audiophile, but I really enjoy it. Thank you Sony kerana send headphone ni kat aku itu. It was a nice experience juga masa event orang. So kalau korang berminat, macam biasa, link pembelian dekat bawah tu. Pakai Shopee je sekarang. So itu saja. Bye bye. Assalamualaikum.